Eh. Sorry, terlajak. Lagu kan tengah viral. Masa yang sama, benda ni pun tengah viral. Untuk kali pertama barang yang aku order, mangga Ali Shukri ni viral sekarang. Dengan cerita mangga ni dah 100,000 lebih pembelian. Jadi aku pelik, apa yang sedap sangat dengan mangga ni? Dalam masa yang sama aku nak try bandingkan antara produk Ali Shukri ni dengan mangga X yang aku beli, yang digembar-gembur kan. Macam ni buka dia. Oh, cara buka dia boleh seal lah. Aku tak sabar nak rasa Ali Shukri punya dengan Princes X. Aku letak dulu lah Princes X ni kat sini. Kita rasa mangga jeruk kering Papalaris. Oh, dia macam dia dah kering kan lah ni. Macam ada basah-basah sikit lah. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam mangga original yang dikering kan. Lagi rasa dia tak letak gula aku sini. Tapi manis macam letak gula. Dia entah cakap. Patutlah ramai beli. Tapi sedap lah. Try rasa yang X ni pula. Zaan dengan rasa Ali Shukri punya. Betul. Kita try ya yang ni Princes X. Apa beza dia? Beza sangat ah. Tekan 90% beza dia. Macam mana dia buat ni? Kalau nak tengok betul-betul memang beza lah. Ni memang nampak macam mangga. Yang ni aku tak tahu nak kata mangga ke gula. Dah macam gula pun ada. Beza. Sangat beza. Kalau macam ni dia rasa kenyal-kenyal. Korang kena dapatkan mangga jeruk daripada Papalaris. Memang sedap hingga terlajak laris.